Internet yang korang dapat daripada SIM card, bila korang menggunakan SIM card, korang dapat internet bukanlah datangnya daripada satelit. Kenapa? Okey, saya akan tunjukkan contoh. Okey, ini adalah Abu menggunakan handphone, ada SIM card dan dia ada internet. Okey, dia nak hantar WhatsApp ke Ali. Macam mana dia hantar WhatsApp menggunakan internet? So jadi dia tak menggunakan internet tu tidak dapat daripada wifi. Jadi dia dapat daripada iaitu antena selular. Antena selular ni akan hantar signal dan phone korang akan dapat line, which is dapat line tu daripada daripada menara selular. Okey, bila dah dapat connect daripada phone korang ke menara selular, data korang tu akan dihantar ke melalui fiber optik, akan hantar ke ISP korang, iaitu Celcom. Contoh kalau korang pakai SIM card Celcom kan, korang akan dapat internet daripada ISP Celcom. Bila daripada data korang daripada phone korang melalui menara selular akan bawa ke ISP Celcom. Jadi ISP Celcom ni dia akan hantar ke mana address yang korang nak. Macam contoh korang nak hantar WhatsApp ke Ali. Jadi bila dah sampai sini, dia akan bekerja, akan mencari apakah IP Ali. So bila dah jumpa IP Ali, dia akan hantar korang punya message tu ke Ali melalui fiber optik bawah tanah. Okey, diorang akan hantar ke menara selular dulu. Menara selular ni akan hantar signal untuk connect ke handphone korang. Jadi sebab itulah kalau kita berada di hutan ataupun kita berada dalam gua yang jauh daripada bandar, jauh daripada menara selular, jadi kita tak dapat line. So line kita 1 bar atau 2 bar, disebabkan menara selular itu jauh. Kalau menggunakan satelit, mestilah kita dapat walaupun dalam hutan, betul tak? Sebab di atas kepala kita je. Tapi tak, SIM card kita akan connect ke menara selular dan melalui fiber optik bawah tanah dan pergi ke ISP korang lah, iaitu Celcom. Okey, kat sini saya pergi ke Cell Mapper. Cell Mapper ni dia untuk kita boleh tengok menara selular kita. Contoh kita pakai Celcom, kita boleh tengok berapa banyak menara selular kita yang berada di kawasan kita. Okey, contoh saya pilih Celcom sebab saya pakai Celcom, and then